Okey, hari ni kita nak tunjuk cara-cara untuk memancing tanpa menggunakan joran. Tapi benda ni efektif lah. Mana yang ada tali yang panjang dan tak ada joran, nak balik jauh tu boleh pakai teknik ni ya. Okey, pertama sekali kena ada belon botol. Kita buka botol tu kita buang penutup dia tu. Kemudian kita masukkan batu ladung. Jadi batu ladung akan jatuh. Bila saja kita lepaskan belon tu, agak-agak dia dah berada jauh di lokasi dan target tempat yang kita nak mancing tu, kita boleh tarik dan mula dah jatuh. Kemudian kita boleh gunakan mata Apollo, mata yang banyak lah. Okey, di sini abang ni gunakan tiga mata, tiga umpan. Okey. Okey, batu tu kita letakkan dalam botol dan kita hanyutkan dalam botol tu lah. Kemudian kita lepaskan satu persatu umpan. Okey, ini pertama ni kita pakai umpan. Okey, kedua pun pakai umpan. Ketiga pun pakai umpan. Okey, kemudian kita lepaskan biar dia hanyut ke tengah laut. Okey, yang mana nak cuba, boleh cuba. Selamat mencuba.